So, kalau yang tadi kita belajar kembangan, daripada ada kurungan kepada tak ada kurungan. Kali ni pemfaktoran terbalik. Pemfaktoran daripada tak ada kurungan, daripada tak ada kurungan kepada ada kurungan. Kita faktorkan dia. Ni dia bagi contoh kat sini. Dia bagi contoh X kuasa 2 tolak 4. So jawapan dia nanti kita akan dapat X kuasa 2, X tambah 2, kemudian X tolak 2. So daripada tak ada kurungan kepada ada kurungan. So dia terbalik dengan kembangan tadilah. Ni nama dia pemfaktoran. So pada kelas yang dah belajar, alhamdulillah lah, mudah lah nak faham. Pada kelas yang belum belajar, saya nak bagi tahu pada awak. Yang ini saya tak ajar. Yang ini saya tak ajar dalam kelas kita ni. Ni contoh 6, faktor-faktor ni saya tak ajar. Saya terus masuk kepada contoh 8. Pemfaktoran menggunakan FSTB. Ni saya tak ajar. Nanti ni awak belajar dalam kelas lah. Untuk permulaan pemfaktoran ni, yang ni saya tak ajar. Yang ni awak boleh belajar dalam kelas. Saya nak terus kepada contoh 8 ni. Saya nak terus kepada contoh 8. Alright, so secara asasnya pemfaktoran adalah kita nak faktorkan daripada satu ungkapan kepada dua atau kita faktorkan kepada dua sebutan macam itulah. Dua atau lebih, biasanya dua sebutan. Jadi kejap. So saya nak bagi awak lebih faham, mudah faham, insya-Allah lah. So saya bahagikan kepada 1, 2, 3. Yang pertama, pemfaktoran secara asasnya melibatkan dua sebutan. Melibatkan dua sebutan. Contohnya A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Contoh. Ni ada dua sebutan. Sebutan A, sebutan B. Jawapan dia, ada jawapan yang akan awak dapat satu kurungan. Ada jawapan yang awak akan dapat dua kurungan. Ni pertama yang melibatkan dua sebutan. Kemudian melibatkan tiga sebutan. Contoh kita ada A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Ni contoh, tiga sebutan. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Ni biasanya kita gunakan kaedah darab silang. Kita gunakan kaedah darab silang. Ataupun ada certain case yang kita tak gunakan darab silang, kita boleh gunakan kaedah mudah. Tapi tak semua soalan. Ada certain soalan yang kita boleh gunakan kaedah mudah. Contohnya soalan kat atas ni lah. Kalau kita ada nampak bentuk tolak, tambah, nanti saya ajarlah yang tu. Kemudian yang ketiga adalah empat sebutan. Contoh dia kejap. Contoh dia empat sebutan ni contoh empat sebutan. Ada satu sebutan, dua sebutan, tiga sebutan, empat sebutan. Yang mana jawapan dia kita akan dapat nanti untuk empat sebutan, biasanya jawapannya yang kita akan dapat dua kurungan. Kalau tiga sebutan pun sama, kita akan dapat jawapan dua kurungan. Cuma untuk dua sebutan, ada soalan yang kita dapat satu kurungan, ada soalan yang kita dapat dua kurungan. Kita pergi kepada terus contoh. Kita tengok contoh 8. Kita tengok contoh 8.
Okey, B kuasa 2 tolak 1. Okey. Macam mana kita nak bezakan ada soalan yang hilang semua. Ada soalan yang jawapannya 1 kurungan. Ada soalan yang jawapannya 2 kurungan. Macam mana kita nak bezakan? Kejap. Okey. Kadang-kadang ada pelajar dia tak faham sebab dia tak boleh nak kenapa ni jawapannya 1 kurungan? Kenapa jawapannya 2 kurungan? Okey, saya pergi kepada jawapannya yang 2 kurungan. Kalau jawapan kurungan, okey kita pergi 2 sebutan dulu Fokus kepada 2 sebutan dulu. Jangan pergi kepada 3 sebutan yang mana yang dah belajar. Okey, macam mana kita nak bezakan? Yang pertama, untuk 2 sebutan yang ada 2 kurungan jawapan dia, syarat dia yang pertama, contoh saya ambil A B kuasa 2 tolak 1. Yang pertama, A dan B. Apa A dan B? Yang ni, A depan, B belakang. A dan B adalah kuasa 2 sempurna. Maksudnya dia boleh dipunca kuasa 2 kan. Contoh, 4 A kuasa 2 tolak 25. Okey, tengok kat depan ni. Belah depan ni sebutan yang pertama dia 4 punca kuasa 2 berapa? 4 punca kuasa 2. 2 kan? Ataupun 4 ni ada tak 2 nombor yang darab dapat 4? 2 nombor yang sama. Ada kan? 2 darab 2 4 kan? So kita akan dapat 2. A kuasa 2 ni kan kalau kita pecahkan A darab dengan A. So A kuasa 2 ni adalah kuasa 2 sempurna. So kita akan dapat 2A. Yang sebelah sini pula 25 ni kalau punca kuasa 2 kita dapat 5. 5 darab 5 25. Okey, ni yang dimaksudkan sebutan pertama dengan sebutan kedua adalah kuasa 2 sempurna. Bila kita punca kuasa 2 kan dia dapat jawapan yang tepat. Okey, tak ada baki, tak ada perpuluhan, tak ada pecahan. Tu maksud kuasa 2 sempurna. Dan syarat yang kedua dia mesti tolak. Mesti tolak, tambah tak boleh. Okey, kalau dua-dua syarat ni tak dipatuhi, tak kena, maka jawapannya akan jadi 1 kurungan. Okey, jawapannya akan jadi 1 kurungan. Okey, contoh. Sekejap. Saya bezakan jawapan soalan 2 kurungan dengan 1 kurungan. Yang ni nombor 8 ni semua sekali jawapannya 2 kurungan. Nombor 8 ni. Kita tengok soalan A dulu. B kuasa 2 tolak 1. B ni kalau kita pecahkan B kuasa 2 adalah B darab B. Maksudnya dia punca kuasa 2 sempurna. Dia kuasa 2 sempurna. Dia darab dengan nombor yang nombor atau huruf yang sama. So B darab B. So B. Kemudian 1 ni 1 darab 1. So 1 pun kuasa 2 sempurna. So dua-dua ni adalah kuasa 2 sempurna. Dan syarat yang kedua dia tolak. So dua-dua dipatuhi. Maka jawapan dia macam mana? Maka jawapan dia adalah ada 2 kurungan. Okey, 1 tolak 1 lagi tambah. B tolak 1, 1 lagi B tambah 1. So kita akan dapat jawapan B kuasa 2 tolak 1. Tak percaya, awak darab masuk balik. Awak selesaikan yang kita buat kembangan tu. Nanti kita akan dapat balik B kuasa 2 tolak 1. Okey. Tengok soalan B. 9M kuasa 2 tolak 100. 9. 3 darab 3. M kuasa 2. M darab M. 100. 10 darab 10. Maka 9M kuasa 2 dengan 100 ni kuasa 2 sempurna. Dan dia tolak. Maka jawapan kita akan dapat 2 kurungan. 1, 3M
tolak 10. Satu lagi 3M tambah 10. Sebutan sama, cuma satu tolak, satu tambah. Cikgu boleh tak buat tambah dulu baru tolak? Bolehkah? Darab tak ada masalah. 3M tambah 10, 3M tolak 10 pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kita tengok soalan C. 3Y kuasa 2 tolak 147. Okey. So 3. 3 ni tak ada kan nombor yang sama kalau kita darab ataupun kalau kita tekan kalkulator punca kuasa 2 3, dia akan dapat perpuluhan 1 bla 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 bla. Okey. Maka dia bukan kuasa 2 sempurna. So kalau salah satu je bukan kuasa 2 sempurna, maka jawapannya akan jadi satu kurungan. So maksudnya kita cuba faktorkan. Tengok sini So bila kita dah tahu dia jawapannya satu kurungan, maka kita tengok nombor. Nombor 3 dengan 147. Boleh tak kita faktorkan sifir 3? 3 bahagi 3 boleh. 147 bahagi 3 boleh ke tak? Tekan kalkulator. 147 bahagi 3. Boleh. Boleh kan? So maksudnya kita boleh faktorkan 3. So Y tak boleh sebab 3Y je ada Y. 147 tak ada Y. So tak boleh faktorkan Y. So dah faktorkan 3 tinggal Y kuasa 2 saja. Tolak 147 bagi 3. 49. So inilah yang saya maksudkan. Okay, kalau tak ikut syarat 2 syarat tadi, jawapannya akan jadi satu kurungan. Tapi kadang-kadang dia trik. Tengok balik dalam kurungan ni. Boleh tak kita faktorkan lagi? Yang pertama kita dah buat dah tadi kan. Y kuasa 2 tolak 49. Y kuasa 2, Y darab Y. 49, 7 darab 7. So, dua-dua kuasa 2 sempurna dan dia tolak. Oh, rupanya kurungan ni boleh pecah lagi. Jadi 2 kurungan. Tadi 1 kurungan dah kan? So, yang dalam ni, dalam kurungan ni boleh kita faktorkan lagi. Okay, so jadilah Y tolak 7. Satu lagi Y tambah 7. So, inilah jawapan dia. Okay, yang pertama tadi betul lah. 3Y bukan kuasa 2 sempurna. So, jadi satu kurungan. Betul lah ni satu kurungan. Okay, tapi dalam kurungan ni, boleh pula pecahkan lagi. Faktorkan lagi jadi 2 kurungan. So, akhirnya inilah jawapan dia. Okay, tengok soalan D. 5K kuasa 2 tolak 80. 5. Punca kuasa 2, 5. Dapat perpuluhan. Sebab 5 ni bukan kuasa 2 sempurna. Okay, so dia bukan kuasa 2 sempurna, maka jawapannya akan jadi satu kurungan. So, kita faktorkan 5 dengan 80 ni. Boleh tak guna sifir 5? 80 bahagi 5 boleh. Belakang dia kosong kan? Boleh. So, kita faktorkan 5. K, ada sebelah je K. 80 tak ada K. So, tak boleh faktorkan K. So, K kuasa 2. Tolak 80 bahagi 5, 6, 16. Betul lah ni satu kurungan. Tapi cek balik dalam kurungan ni. Boleh tak faktorkan lagi? K kuasa 2, K darab K, 16, 4 darab 4, 16. So, dua-dua ni kuasa 2 sempurna dan dia tolak. So, boleh pecahkan lagi. Jadi, 2 kurungan. So, K tolak 4. Satu lagi K tambah 4. So, jawapan dia 5 darab K tolak 4 darab K tambah 4. Ini maksud saya. Ini 2 sebutan. Kita belum pergi 3 sebutan lagi. Ini baru 2 sebutan. Okey. Saya ulang balik. Kalau dua-dua tu kuasa 2 sempurna dan syarat yang kedua dia tolak, jawapan dia akan jadi 2 kurungan. Kalau salah satu bukan kuasa 2 sempurna ataupun dia tambah, maka jawapannya jadi satu kurungan. Contoh, kalau yang satu kurungan, katalah kita ada 4A kuasa 2 tambah 25. Okay. Awak tak payah nak tengok A dengan B. Awak tengok tambah je dah tahu dah. Oh, yang ini tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh ni. 25 tak boleh. Ya.
24. Okey, awak tengok je tambah, yang ini confirm jawapannya 1 kurungan. Okey, sebab nak jadikan 2 kurungan, tolak. Itu syarat yang penting. Okey, tambah 1 kurungan. Maksudnya 4 dengan 24 ni kita faktorkan. So 4 tinggal A kuasa 2 tambah 24 bahagi 4, 6. So 4 darab A kuasa 2 tambah 6. Tengok dalam lagi. Dah tak boleh dah. Sebab tambah. Dah tak boleh pecah 2 kurungan. So ni dah jawapan dia. Yang ni dah jawapan akhir dia. Alright. So jadi 1 kurungan je lah. Ataupun kalau dia tolak, tadi kita dah buat dah. Kalau ditolak, dia bukan salah satu, bukan kuasa 2 sempurna pun tak boleh. Contoh lain pula. Katalah saya ada 8B kuasa 2 tambah, saya buat tolak lah. Nak 81B kuasa 2 tolak 9B. Ya, agak-agak jawapan dia 1 kurungan ke 2 kurungan? Siapa boleh jawab? 2. Kenapa 2 kurungan? Sebab 81 boleh bahagi dengan 9. Okay, 81, 9B dengan 9B. Kemudian 9B? Dengan 9. 9B ni? Dengan 9 sendiri. 9 punca kuasa 2, 3. 3. B ni? B ada 1 je. Sebutan ni apa ni, punca kuasa 2 sempurna ke ni? Tak. Tak kan? So yang ini tak boleh, tak lepas. Hati-hati. Yang ini jawapannya 1 kurungan. Okey, jawapannya 1 kurungan saja. Sebab 9B, B ni bukan kuasa 2 sempurna. Kalau dia B kuasa 2, ya. Ni dia B saja. So dia bukan kuasa 2 sempurna. So yang ini akan jadi faktorkan 9. B kat sini ada 1, dekat sini ada 2. So boleh faktorkan B 1. Okey, boleh faktorkan 9B. Alright. So 9, 81 bagi 9, 9. B kuasa 2 tadi, kita dah faktorkan 1, tinggal 1B. Tolak. Yang ini kita faktorkan semua, 9B. So tolak 1. So jawapan dia 9B darab 9B tolak 1. So hati-hati. Okey, hati-hati. Alright.